Assalamualaikum. Kereta Wira ni ada masalah semput lah. Bila kita bawa laju ataupun bawa dalam 5 minit, enjin dah panas, dia macam jerking, semput. Ini kita cek dulu ya. Ada. Enjin tak stabil. Tolong buka mereka. Wah, gegar dia. Macam semput sikit lah. Macam kita cek tengok sama ada api atau minyak tak sampai. Okay, kita suspek bahagian api dia lah. Kita tengok nampak? Tengok. Tak tentu. Tak tentu lagi ha? Kuat ya api. Okay, sikit je. Ni sentuh. Sentuh dia kuat. Shot ya. Shot ya. Sampai atas. Okey, sekarang bahagian ignition coil ni dia dah bocor. Bila kita pegang dia ada short. Okey. Senang kan. Ini tak ada satu. Dia beli pun second beli benda dah rosak. $80 ya satu benda tu. Ni. Tekan tarik. Tekan tu tarik. Pecah dah ni nampak tu. Pecah pun beli juga. Dapat je ni lah. Sikit lagi. Okey, kita cuci dia punya penapis minyak. Dia duduk kat sini. Kita dah buka tadi. Okey, dah pasang balik ni. Tu tak ada dia. Itu tak ada. Apa dia punya skru lagi satu tak ada. Oh, yang skru ya. Sulapan ni. Tak jumpa. Buka tu. Kira 145. Waduh. Huyuh.
tu. Itu kan. Tu. Ini elok ni, Bosch ni, Jerman ni. Yang murah ada tapi tak tahan. Ini dia. Okey, pasang tengok. Bawah. Okey, tadi throttle body kita dah cuci sikit sebab RPM tak cantik lah. Dia punya jarum RPM tu bergegar. Okey, kita dah kilatkan. Nanti kita nak check plug lah. Kita nak bersihkan plug. Tekan. Ada bunyi tak? Itu tak lagi. Ini tekan ni, tekan getah ni. Tekan ni tolak. Dengan satu tangan. Tu tarik ada cangkuk tak dia? Ada gigit tak? Kalau tarik gigit. Dah gigit kan? Okey. Dua skru nak gigit. Kalau okey lagi, cuci sikit-sikit je lah. Okey lah. Pasang wire sotong. Satu. Okey. Dua je. Okey. Tiga. Okey, semua dah okey ni. Kita dah masuk wire plug apa semua. Kita cuba ni. Harap-harap selesai masalah ni. Masalah semput dia. Okey. Alright. Enjin stabil. Dia punya RPM, jarum RPM cantik. Kita rem sikit. Alright. Kita tengok tadi ada gegaran ni. Ketat sikit. Dah. Okey. Enjin tak ada gegaran lah. Tadi ada gegaran lah. Ambil test pen tadi.
tengok api tadi. Bukan testpan tu. Testpan tadi mula-mula. Kat sini ada api besar tak? Api kecil memang ada. Okey, cantik. Tadi ada api besar kan? Ha, dia macam ni je. Tak ada shock lah. Ha. Okay, settle lah. Masalah dia memang ignition coil lah masalah tu. Okey, itu saja dapat kongsikan. Kita bertemu lain video babat. Baik, kita sambung tadi punya kesimpulan. Masalah utama dia adalah ignition coil lah. Dia boleh menyebabkan kereta macam semput, macam kita rasa macam power dia terputus-putus. Bahagian api dia lah berputus-putus dan kereta jerking lah. Terutama kita bawa laju lah, bila kita bawa lebih dari 50 km per jam, dia macam terasa kereta tu sentap-sentap. Itu disebabkan ignition coil. Ada juga benda-benda lain lah, umpamanya fuel kereta ataupun penapis minyak dia kotor. Kita dah space juga tadi, dan dia juga boleh bersangkutan dengan plug atau kabel plug. Plug kita bersihkan tadi, dan throttle body. Throttle body pun boleh menyebabkan enjin kita tak stabil, sebut sebab dia kotor. Juga kita dah bersihkan tadi, dan lain-lain lah. Lain-lain tu mungkin masalah sensor, tapi kereta ni bukan masalah sensor. Sebab engine light tak naik, dia cantik. Jadi masalah utamanya dia terpasang dia macam dia terhias keluar. Dia tidak sepenuhnya pergi kepada spark. Kalau pergi pun hanya sedikit sajalah, tak 100% pergi betul dekat spark. Jadi selepas saya pandu ni, kerja ni stabil lah. Okey, setakat ini video saya. Kita bertemu di lain episod lah.